Isu petani menuai ini sebenarnya bukan saja cabaran di negara kita. Dia adalah cabaran yang dihadapi oleh pelbagai negara daripada seluruh dunia. Tetapi daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, kita ada beberapa usaha untuk menarik minat supaya lebih ramai golongan belia akan menceburi bidang pertanian. Yang pertama seperti program-program seperti ini, di mana kita menambahkan luang pasaran untuk membantu mereka memasarkan produk-produk mereka dan juga menunjukkan bahawa sektor pertanian dan agromakanan ini sebenarnya adalah sektor yang sangat lumayan dan ada peluang untuk menjana pendapatan yang besar. Yang kedua, kita tidak boleh lagi bergantung kepada kaedah pertanian yang secara konvensional. Kita mesti beralih kepada kaedah pertanian yang lebih moden, yang menggunakan teknologi dan inovasi. Dan itu pun ada rantaian yang sangat panjang daripada segi pembuatan, penyelenggaraan, operasi dan sebagainya untuk menarik lebih ramai golongan belia untuk menceburi bidang pertanian. Dan yang ketiga, kita juga sangat menggalakkan kursus-kursus TVET pertanian di bawah kementerian juga, di mana bidang ini kita menawarkan kursus daripada pelbagai bidang seperti ternakan, perikanan, tanaman sayur, dan kita akan membiayai sepanjang kursus itu termasuk kursus asrama, elawan harian. Ini semua usaha untuk menarik golongan belia menceburi bidang pertanian dan juga mesti ada kerjasama daripada kerajaan negeri menunjukkan bahawa pembiayaan itu ada, kawasan tanah juga akan disediakan oleh kerajaan negeri supaya golongan belia ini ada peluang untuk memperluaskan dan meningkatkan lagi sektor pertanian negara.